Hai, Assalamualaikum. Selamat siang atau selamat tengah hari. Okey, ini video 3 hari lepas masa saya masak ayam kamhyong. Mari masuk dapur. Yang ni ayam saya perak bersama serbuk kunyit saja. Yang ni mula-mula saya gorengkan telur dadah sebab saya tak nak basuh kuali banyak kali. So saya goreng dulu. Bila dah masak, kita teruskan dia punya minyak. Lepas tu masukkan minyak secukupnya. Kita goreng ayam ni separuh masak. Bila dah agak ni, kita boleh balikkan biar dia masak dia sekata. Yang ni belen ayam yang kita perak tadi, kita goreng sampai habis lah. Kita siapkan bahan blender dia. Korang boleh tengok sendiri dekat situ. Okey, kita masukkan air. Lepas tu kita blend sampai lumat. Dan saya ada daun kari nak bagi wangi rasa dia. Okey, kita guna minyak yang sama. Lepas tu kita tumis bahan-bahan blender tadi sampai dia pecah minyak. Lepas tu baru masukkan daun kari, gaul rata. Masukkan serbuk kari daging. Kacau-kacau. Bila agak kering, kita masukkan air. Kita tumis balik sampai dia betul-betul masak. Yang ni saya ulang 3 kali maksudnya masuk air kering, lepas tu masuk air, macam tu sampai 3 kali. Bila dah agak kering macam ni, baru saya masukkan sos cili, sos tiram. Lepas tu gaul rata. Baru masukkan kicap lemak manis. Okey, kita gaul-gaul biar sebati. Lepas tu masukkan gula pasir nak bagi dia balance. Masukkan seasoning, gaul balik. Lepas tu baru masukkan ayam yang kita dah goreng separuh masak tadi. Gaul-gaul rata biar sebati dengan dia punya rempah dia. Okey, lepas tu baru masukkan garam secukupnya sebab tadi saya masak ayam tadi kan tak bubuh garam. Masa ni korang boleh adjust lah rasa dia, apa yang kurang, apa yang terlebih, korang boleh adjust sendiri ya. Lepas tu masukkan bawang merah besar. Kalau ada bawang holong tu lagi sedap. Okey, yang ni dah siap masak, boleh hidang bersama nasi panas. Okey, thank you for watching. Bye.